Azim Azman dah sampai, energi memuncak, konten mantap, hati tenang takkan penat. Buka video semua orang dah heboh, luangkan masa jangan lupa subscribe bawah. Azim punya style lain dari yang lain, nonton cerita dia confirm rasa lain. Video baru setiap minggu kita nanti, jangan lupa like biar tambah meriah hari. Azim Azman. Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So, hari ni Jumaat malam, esok hari Sabtu. So, kita nak pergi Moreh sekarang ni. Kita nak pergi ke Kopi Saigon yang ada kat Seja 7. Dia baru jugalah buka kat situ sebenarnya. Kita tak pernah pergi lagi kat situ. So, kita nak pergi tengok lah, sebab tengok ada dia buat macam set untuk Moreh pukul 10 sampai pukul 12. Sekarang pukul 11 lah sebenarnya. So, kita tengok lah ada apa. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai kat Kopi Saigon Seja 7. So, ni dia ada iftar. Let's go. Tapi kopi dia lah kita nak minum. Let's go. Okay guys, so kita dah order. So kita tunggu je lah. Let's go. Okay guys, so air dah sampai. So kita tunggu makanan je lah. Let's go. Okay guys, so kita punya Moreh dah sampai. Meatball lah. Meatball ala-ala Ikea aku nak. And kita order juga manis lah, savory. Kita dah ada satu savory. Kita order yang manis satu. Apa? Batik ke batik. Okay guys, so hari ni hari Sabtu. So kita nak pergi beli barang kejap. So yeah, let's go. Cah, kita bawa dia orang tengok fish. Ni first time aku bawa dia orang pergi pasar-pasar sebenarnya. Ayam, mana ayam tadi? Ayam dia takut tadi. Tengok ayam. Fish. Ini berani ni. Lihat. Okay guys, so ni first time kita pergi bazar untuk tahun ni kan? Tahun ni memang tak pernah datang pergi bazar. So ini first time lah. So jom. Ni nasi. Okay, so aku dia nak caramel coffee. Okay, caramel coffee. Aku nak air solero. Tadi aku nampak ada air solero. Okay, so kita beli bomboloni. And sini ada kat sushi RM1 tapi kita beli onde-onde tadi. So, let's go. Jom. Okay, last kita beli nasi kerabu, lauk daging goreng dengan daging bakar. Let's go. Okay, dan kita beli popiah sira lah. Okay, popiah sira. Nak beli penderam tapi tadi dah beli bomboloni. Jadi kita beli popiah sira. So, dan last kali kita beli ni lah. Air solero nampak sedap ni. Ada yang shopping berapi. Ada yang shopping berapi lah. Okay guys, so ni dia nasi kerabu aku beli tadi. Nasi kerabu daging bakar. Ni air solero aku tadi. Memang ngam. Onde-onde, popiah sira, bomboloni. Ni dah terbalik tadi yang aku buat. Tepung berita, caramel tadi, caramel coffee and nasi kerabu buah bakus. So hari ni kita makan makanan daripada bazar. Let's go. Harap-harap bersih lah semuanya. So, kau tengok weh, selambak weh daging ni. RM8 je. No. Tak tahu lah owner tu marah aku macam ni. Gaya macam marah. Tampak daging ni macam marah je. Penuh je tak weh. Gila. Okay guys, so tadi aku lupa nak tunjuk mukbang sikit. Tapi aku rasa hari ni aku sangat-sangat puas hati gila weh dengan semua makanan yang aku beli. First, ni popiah sira ni, sedap gila weh. Yang ni 5 batang RM4. Dia punya popiah sira tu cukup manis dia, cukup pedas dia. Still rangup tapi tak keras sangat. Just nice lah. Inti dalam banyak. Tapi basically dia apa yang buat dia rasa sedap kan? Dia punya sira dia tu lah. Sedap gila weh. Tak tahu jangan describe. Tapi mungkin certain orang takkan suka kot yang rasa macam ni. Sebab dia Dia manis.
tapi dia still pedas. Mungkin ada orang suka lebih ke arah pedas kan. Ini dia lebih ke arah manis sikit. Sedap kan? Ibu approve tak? Ibu kan tak suka manis kan? Tapi manis lah. Nak manis kan? Tapi dia pedas kan? Sedap. Pada aku sedap. Lepas tu bomboloni tadi pun okey, sedap. Harga RM1.50 satu. Inti dia banyak, tak tipu lah. Certain orang yang jual bomboloni letak topping tu atas je tau. Lambak nampak macam tekor-tekor kan. Padahal dia tak kat atas je, kat dalam kosong. Tapi yang ni bila makan tu dia burst out tau. So memang krim dalam dia tu, dia punya inti tu penuh. So itu pun approve. Cuma onde-onde daripada kedai dia tu okey lah, sedap. Cuma dia punya tepung tu macam tebal sikit. Maksudnya dia punya portion antara gula Melaka kat dalam dengan dia punya tepung onde-onde tu dia tak sekat, dia tak balance lah. Dia macam tepung dia tu tebal sikit. Dia bila gigit tu dia still burst tau, macam meletup lah gula Melaka dalam mulut tu. Tapi benda tu dia kurang puas sikit sebab tepung dia terlampau tebal. Macam tu. Tapi okey lah, rasa dia okey. Lepas tu apa lagi kita beli? Tepung pita. Tepung pita apa nama apa? Paras Jaya. Sedap. Tak dinafikan. Bila kau makan dia punya tepung pita tu cair dalam mulut dia tak. Serta orang yang tak pandai buat apa benda ni? Oh, bomboloni tadi. Okey, serta orang yang tak pandai buat apa ni? Tepung pita, dia punya atas tu akan jadi keras tau. Yang bawah dia cair. Tapi yang ni just nice. Tadi pun kalau kau tengok dia punya tu macam dah terabur tu sebab terjatuh dan dia macam terkeluar daripada dia punya cup tu kan. Dia punya pandan, daun pandan punya bekas tu menunjukkan yang dia punya texture tu betul lah. Memang kena macam tu. Dia kena very cair macam tu tapi still intact. Macam tu. Rasa dia sedap. Memang rasa, and dia punya daun pandan tu pun still rasa dalam tepung pita tu, which is very nice lah. Sangat-sangat aromatic tapi dalam sama rasa yang sangat manis. And masin dia well balanced lah. Tak masin sangat, tak manis sangat. Sedap. And lastly nasi gabu lah. Okay, sebenarnya ada cerita sikit tau pasal nasi gabu ni. Sebab kalau kau tengok tadi daging dia berlambak gila kan. Aku rasa itu bukan portion yang betul pun. Sebabnya masa aku cakap tadi, bila aku mengah beli tu, aku macam berseluruh je. Aku berseluruh dengan makcik yang jual. Dia cakap apa ni, daging banyak sikit cik kan. Macam cakap bahasa Kelantan kan. Lepas tu dia macam, aku tak tahu dia koyak aku ke apa. Lepas aku cakap tu dia muka dia terus berubah. Lepas tu tapi muka berubah. Lepas tu dia palau aku. Tapi aku macam biar je lah kan. Sebab aku niat aku nak bergurau. Tapi bila dia nak letak daging tu, dia ambil selambat, dia letak dalam nasi aku. Tapi nampak macam dia palau tu sebab dia koyak aku. Dan dia koyak tapi dia tak bagi daging yang banyak. So memang banyak lah tadi aku dapat. Tapi yelah, bukan niat aku tu dapat daging sebanyak tu pun. Aku just cakap tu just macam contoh kalau portion dia ambil macam 4-5 keping, tambah sikit lagi kan, 6-7 keping untuk aku, macam tu je niat aku. Ataupun kalau dia tak nak bagi pun aku okey je. Sebab memang saja kita macam nak bercakap sebab makcik tu macam dia nak buat cakap dengan aku sebelum aku cakap aku nak daging yang banyak tu. So cara aku nak bercakap dengan dia juga, aku cakap pasal lauk tu lah. Macam sebab aku tak tahu nak cakap apa dengan dia kan. Tapi bila aku cakap tu, dia jadi macam mood tu tiba jadi berubah. Dia macam muka makcik tu jadi masam. Lepas tu dia macam palau aku. Aku cakap, alamak, makcik ni dah koyak ni kan. Tapi aku cuba lagi nak orang kata ignite conversation tu kan. Macam nak cuba nak teruskan lagi conversation tu. Tapi kena palau lagi. Lala aku macam tak apalah. Tapi bila time dia nak ambil daging tu, memang banyak dia ambil. Memang dia macam, saya cerita dia macam koyak. Dia macam majuk aku kan. Dia koyak, so dia ambil kat daging banyak-banyak tu, dia letak. Macam aku macam, dia macam mana, dia koyak tapi dia bagi kat. So macam rezeki kat aku. Macam tu lah. Sebab niat aku nak bergurau je, tapi mungkin dia take serious. So tapi nasi dia sedap. Nasi dia sedap. Dan macam wife aku cakap, dia punya kelapa tu manis. Tapi aku suka. Sebab aku ni jenis yang pemanis. So mungkin dia kalau benda tu dia manis sikit je, aku dah rasa benda tu sedap pada aku lah. So siapa yang ada lidah manis macam aku ni mungkin akan enjoy lah. Tapi kalau yang tak suka makan manis, dia mungkin akan kurang sikit lah. So tapi overall aku puas hati gila beli kat bazar tahun ni. Ni first time kita pergi bazar, dan ni first time lah kita makan makanan bazar, and puas hati gila. So adakah aku akan pergi bazar lagi? Maybe. Tapi maybe not juga kot. Sebab aku pergi ni pun just nak rasa-rasa je kan. Sebab tengok lah macam ni. So esok kita akan pergi makan dekat rumah mak aku lah. So tengok lah esok macam ni. Let's go. Okay, sementara tunggu tarawih,
Kita bantai dulu. And lastly kita akan habiskan hari kita dengan Mishwe. Sebabnya dah lama tak pergi. Kita more kat sini lah. Let's go. Okay, lastly kita habiskan dengan Mishwe. Macam biasa, aiskrim topi hazelnut latte dah lama tak minum. And diorang aiskrim lah. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.